Dalam projek hari ni kita akan main game, iaitu hari kita akan main game RP, iaitu game Made of City. Jadi kita akan main game tu. Saya tak tahu game tu saya ada update dan mungkin game tu lagi best, lagi bertambah open world. Jadi kita akan kita akan test main game tu tersebut. Yang paling penting, kalau kau suruh ni, kau subscribe, kau channel, like, kau share, kau coba komen bawah below. Dan kita akan bermain game itu sekarang. Saya tak tahu saya akan masuk server apa pada kali ni, dan saya akan jadi apa pada kali ni. Jadi geng, watch this and like, tekan smash play button. Jadi geng, kita akan main sekarang juga. Okay, let's go. Okay, jadi kita ada di dalam bandar ini. Jadi apa yang saya jadi itu polis ya guys. Saya tak tahu ini adalah single player, bukan multiplayer, bukan online. Jadi online nanti kita akan check it out. Kita tengok apa dia. Aduh, sakit. Pakcik sakit. Bawa kita pun apa? Bawa kita elok-elok, bawa sopan sikit. Kau keluar sekarang. Pasal kita dia jadi lain. Itulah gua bising. Okey. Tadi warna lain weh. Pelik betul lah. Aneh. Jadi geng, di dalam game ni, ini memang map dia memang terluas terlentang. Okey. Saya memang tak tahu dia ada bandar besar sampai wujud sini map GTA. So, why not kita pergi ni. Open world guys. Dan cepat jalan. Teranggar dia. Mati. By the way, kita nak pergi balai polis sebab kita kan polis. So, ni kan balai polis lah. Tak tahu pula. Oh, ni kereta polis. Okay. Jom kita rembat. Polis punya marah ni. Rembat. Berhenti. Balik kat sini. Berhenti bang. Saya yang polis sebenarnya, bukan kau. Keluar sekarang. Keluar. Buka lagu bising ah. Tak boleh. Tak boleh dia nak ni. Dia tak boleh nak halau puan. Okay. Kita nak pergi ni balai polis guys. Saja je. Inspector. ATK right. Polis tangkap polis. Polis kejar polis. Tidak. Tak kejar tu. Dia lambat tu. Hero lambat. Dia lambat. Saya pula kena lagi satu game ni. Dia game Sini lambat lah. Cari. Mana ah? Ada Perry. Okay. Mana nak cari ah? Oh ni. Bukan, kita nak pergi sana. Kita nak pergi ni. Jualan. Takkan tak ada weh. Tidak. Okey, jap. Cari saya slow. Hold jap, saya slow. Okey, kita pergi. Apa kata kita pergi sini? Boleh je. Okay, jom. Ada kedai ya? Kedai apa ni tu? Singgah jap nak beli makanan jap.
Tinggal dulu. Lawa tu. Ni baru ni. Wow. Apa ni cik? Apa ni cik? Mana Adil? Okey lagi kita terpaksa pergi ke penjara dah keluar dah. So inilah di balai dia geng. Okey. Apa ni? Oh, okey. Ada banyak function ni. Sekejap. Setting jap. Jangan pula tengok grafik ni. Yelah, dah boleh lah ni. Jom. Yang warna purple tu apa? Mission lah. Oh, bukan. Ni apa ni? Ush, kena bayar. Tak awal polis tu. Okay. Bang. Apa kata abang keluar bang? Apa kata abang keluar? Abang keluar bang. Apa kata abang keluar? Bising lah lagu ni. Gangster juga dia ni. Lari lu, laju kita dia. Laju. Situ polis. Wow. Sorry. Keluar. Keluar. Tak boleh. Tak boleh. Dia tu lambat tu. Berhenti. Berhenti bang. Abang dah menabih dah ni. Saya ajar. Dia ajar. Keluar sekarang. Wah. Wah. Dia ajar. Wih, mati ke? Baling polis ni. Sakit. Lari. Sakit tu. Cepat sini. Wah. Aduh. Wih, cuma bunyi kenapa ni? Udah sakit. Jangan. Kita kurang lagi. Okey, kita akan main online pula Okay, jadi sekarang kita di online. Ini adalah player diorang. Macam biasa siapa yang buat hal memang kena. Bang, saya nak naik bang. Leo. Wah, dia tak bagi kedekut tu. Kita ni kau pun sama kan? Sekejap. Minta kita. Nenek mu kena upgrade. A few moments later. Ayo kita dapat kereta kita. Yeay. Let's go. Udah diam. Sebab kita baru ni. Okay. So dekat dalam server ni, seperti korang tahu kan, ramailah player, boleh lah. Dan ada banyak player lah, kita cari dulu jap. Break sini, break. Kita cari dulu, ni balai. Pergi kat kita jadi ni, polis. Kereta baru tapi hancur.
Jahanam. Macam mana dia ambil reward? Serius lah? Boleh kotak duit? Sekejap. Baik tu. Serius lah? Sekejap. Beli dulu. Boleh kotak reward weh. Sekejap. Oh dia kena kerja. Dia nak kunci kereta sekejap. Kunci. Wow, dalam barang dah ni. Stop buat apa? Tak payah. Okey. Oh, okey. Orang aku lompat. Oh, kita letak dalam bonet ni bonet. Okey, jom kita delivery guys. Kita delivery. Lupa kunci kan. Kunci dulu kereta. Nanti takut orang ambil bang. Okey, jom. Okey cik, saya polis tapi saya ada 2 pekerjaan delivery dengan penyamaran tipu palsu. Jom. Boleh delivery tu. Baik. Okay. Delivery penipuan pakcik. Okay. Zigzag. Oh, kita 200. Habis benyet muka. Baik. Ya langgar tu kan. Langgar pagau. Memang penyet lah. Okay. Wow. Jangan salah. Ini kedai housekeeping ke? Mana saya nak parking ni? Ke sini lah kan. Okay, kita kat safe zone. Okay, nak kecewakan sendiri. Bang, tepi bang. Break. Okay. Dia keluar dah, okay. Kau apa salah? Abang. Sabar, aku tengah hantar ni kes ni. Alah, nak main tembak pula acah tu dia ni. Okay, kita hantar. Oh, awak nak minyak untuk masak burger ke? Macam nampak minyak masak burger Oh, dapat weh 2000. Okay. Kita claim. Accept lagi. Okay, faham. Okay, hantar mana? Ni siapa ni? Oh, makcik. Wah, barai betul makcik ni. Sekejap. Kau ya tembak. Aku ada pekerjaan ni. Baik pula. Kau tembak kereta aku pal. Kau belah. Jom. Belah. Berambus. Buatlah kerja apa. Asalkan dapat duit. Oh, kita kena hantar. Makcik suruh hantar ni. Let's go. Okay. Belah sini. Belah. Bagi laluan. Berambus. Go to restarted. What? Aku tak nak race. Aku tak ada masa nak race. Aku nak claim duit. Aku nak hantar barang jadi delivery. Aduh, hantar langgar. Wait. Wow. Dapatlah duit Di mana nak pergi ni? Macam salah je. Oh, sini. Lah, panjang betul dia mak tu.
Oh, diam. Jangan jing nak. lain lah. Dah sudah aku tutup kau mulut korang weh. Jangan jing nak. Okay. Dia lupa. Sorry bang, aku cari barang Kamu kau tabrak. Ni barang dia. Mobilku. Dapat lagi 2,000. Jangan jing nak. Sis. Jangan jing woi. Jangan jing woi. Oh dah safe zone dah pula kan. Dia terima dia jangan jing. Aduh, dia jom. Jangan jing woi. Oh sorry tadi. Biasalah macam biasalah. Okey. So kita hantar barang lagi. Ada lagi barang delivery. Buat lagi. Okey, tak ada orang Bang, belah. Bom, penyet dia. Penyet kau. Mati dia weh, mati dia. Kita bantai, kita belasah dia. Okey. Sakit. Bang agak bang, bahaya. Okey. Delivery yang sini pula. Boleh saya masuk? Okey, boleh dia bagi. Wah bang ni. Okey. Dekat safe zone dah. Jom kita ambil barang. Sabarlah. Oh ni. Ni sebab aku kerja taksi ni. Aku rasa job ni dah habis lah weh. Job dah habis. Terlupa pula, job dah habis. Tu je lah job dia Claymore. Best tu job tu. Sekejap, sedap. Jom kita pergi dekat siapa dah dulu. Wow, kita boleh tembak Kita boleh tembak lah. Apa dia buat situ? Jom kita tengok. Okay. Woi, korang. Ya, zon. Parking dulu bang. Terangga. Sorry. Jom. Kita lepak dulu. Masuk ah. Woi. Wah, sabar. Kau asal ni? Asal? Lihat lah. Oh ni apa ni? Courier. Oh, okay. Kita buat lagi courier job 2,000 yang kita dapat. Macam apa ni? Oh, makcik tadi. Okay, makcik tadi. Oh, dia suruh hantar makanan. Okay. Saya hantar makanan yang orang tak puasa Saya puasa pakcik. Saya puasa respect sikit saya. Respect. Boleh respect. Dah. Ya. Bang, kau berambus lah. Dia letak balik. Yang kau ni berambus. Kenapa bang? Saya tak. Kelempang kang. Dah aku ni bising. Salah. Let's go. Thailand tu. Asal cakap bahasa Thailand tu? Thailand mungkin. Kejap. Ikut. 2 orang.
Mana satu ni? Nak sangat. Lari kau. Anggar. Dia nak sangat tu, Dia nak tembak sangat. Okey, saya rasa ini je terakhir kita untuk video penghujung video ni. Jadi game ni best. Yang tak bestnya nanti saya buat. Okey. Gimana tu? Aduh, menyesatkan lah. Waste ni. Waste menyesatkan. Probably game ni lawa. Kau boleh buat je hack. Saya tak kisah. Kau nak buat macam mana? Abang dah bogil lari. Boleh budak dia lari bogil tu. Benda tu. Okay, 20 minit. Okay. Saya rasa ini job terakhir kot rasanya. Mati. Terlebih parking. Okay, saya rasa ini job terakhir. Jadi geng, kita akan pergi ke studio video. Pecik otak. Jalan jahat. Tangkap orang lah. Nak kena, aku ada 2 job ni. Main. Pakcik. Awak bersalah pakcik. Sebab macam nak buat. Pakcik bersalah atas pertuduhan pakcik. Jadi pakcik dah botak. Okey lah geng. Saya rasa kita end sampai sini je. Okay. Alright guys, sampai sini video kali ni. Thanks for watching. Jadi saya harap korang akan main game ni segera jadi. Saya main game ni pun sebab itulah saya saja je nak main. Nak tengok macam mana, dah tengok macam mana pekerjaan dia. Jadi saya suka lagi delivery daripada taxi. Taxi saya tahu berapa, tapi delivery dalam 2000 boleh lah. Jadi bagi saya game ni best. Korang mesti try download. Dan juga yang paling kecewa adalah app. Saya tak tahu lah geng. Jadi ya geng, okay lah, sampai situ video ni. Thanks for watching. Kalau korang suka video, korang subscribe, like, share. Korang nak buat komen di bawah apa saya nak main. Jadi seterusnya review apa saya akan review. Jadi geng, bye.